Orang tanya soalan. Doktor lah, surgeon tanya soalan. Boleh dah jadi surgeon, tapi dia punya operation dia kena buat tu ketika waktu solat. Ketika waktu solat. Operation dia panjang. Zohor start, nanti maghrib habis. Timing dia begitu. Timing operation dia Zohor start, maghrib habis. Dia kena lihat. Ni kena lihat. Kalau itu operation yang mesti dibuat pada ketika itu, urgent dibuat pada ketika itu, dia boleh buat. Sembahyang Zuhur siap-siap, start kerja sampai maghrib, dia boleh buat. Kalau penting untuk dibuat. Tetapi kalau tak penting, itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, itu yang kedua. Kedua hari. Oh, dalam kampung sendiri. Ada fatwa daripada Saidina Ali. Oh, lumak cerita ni panjang pula. Ada hadis riwayat Imam Muslim, jama'an Nabi baina Zuhr wal Asr Maghrib wal Isya min duni khauf wala safar. Min duni matar wala khauf. Kalau saya ingat saya, tapi bab ni susah sikit nak jawab sebab para ulama berbeza pandangan. Majoriti ulama berpandangan yang hadis ini ada sebab, cuma dia tidaklah dianggap sebab yang disebut tidak ada sebab, tapi ada keperluan di situ untuk menunjukkan yang tak boleh jamak tanpa ada alasan. Bahkan seingat saya, antara, kalau tak silap saya, Imam Tirmizi sebutkan antara salah satu hadis yang para ulama sepakat tidak mengamalkannya adalah hadis jamak tanpa sebab ketika berada di Madinah. Ada pandangan begitu, dan majoriti mazhab berpandangan yang tak boleh semewang-mewangnya buat begitu, jamak dan juga jamak tanpa sebab ketika duduk di Madinah. Tetapi hadis itu sahih. Hadis itu sahih, dan sebelum datangnya perbezaan pendapat yang para ulama kata telah pun sepakat para ulama tidak mengamalkan hadis ni, sebahagian sahabat telah pun mengamalkannya. Antara dia Huzaifah radhiyallahu anhu. Sorry Kak, terpotong soalan. Nanti saya patah balik. Huzaifah radhiyallahu anhu menyebutkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah solat. Dia pernah solat pada waktu maghrib. Dia pernah bercakap dengan orang pada waktu maghrib. Seingat saya, dia cakap sampai orang kata solat. Dia kata dia tunggu, dia cakap macam biasa, sampai nak hujung maghrib. Orang kata dekat dia, "Atuh milus salah." Hang nak tinggalkan solat kan? Nak habis dah maghrib ni. Dia kata, "Atu'allimuni sunnah." Adakah hang nak mengajarkan aku sunnah? Aku duduk dengan Nabi. Ketika aku bersama dengan Nabi, kami pernah buat begini. Pernah kami berada di Madinah, tak ada apa-apa sebab lain. Maksudnya dia nak menunjukkan perbuatan Nabi SAW macam perbuatan dia. Nabi pernah buat. Sekali Nabi pernah buat. Tak ada apa sebab lain. Bukanlah kerana hujan, bukanlah kerana musuh datang. Kami pernah buat di Madinah, Nabi jamak. Dan aku nak tunjuk sunnah boleh buat. Maka daripada hadis ni, sebahagian ulama berpandangan, kalau ada keperluan sekali-sekala, keperluan itu bukanlah keperluan syar'i seperti hujan, ataupun seperti takut musuh akan serang kita, ataupun seperti musafir. Tak ada keperluan-keperluan begini. Sekali-sekala boleh jamak. Dilakukan oleh para sahabat. Ini pandangan sebahagian ulama. Majoriti ulama berpandangan mereka tidak mengamalkan hadis ni lah. Cuma fatwa moden ini, saya fikir ramai juga ulama moden yang mengamalkan hadis ini. Ada orang yang kerja dia tak boleh nak tinggal. Ini penting Sama ada ikut fatwa yang boleh ke, fatwa yang tak boleh ke, dia hanya dilakukan bukan selalu, sekali. Keperluan tu datang sekali pada bila-bila masa, itu boleh. Orang tanya soalan. Doktor lah, surgeon tanya soalan. Boleh dah jadi surgeon, tapi dia punya operation dia kena buat tu ketika waktu solat. Ketika waktu solat. Operation dia panjang. Zohor start, nanti maghrib habis. Timing dia begitu. Timing operation dia Zohor start, maghrib habis. Dia kena lihat. Ni kena lihat. Kalau itu operation yang mesti dibuat pada ketika itu, urgent dibuat pada ketika itu, dia boleh buat. Sembahyang Zuhur siap-siap, start kerja sampai maghrib, dia boleh buat. Kalau penting untuk dibuat. Tetapi kalau tak penting, memang schedule hospital macam tu, dia nak start schedule pukul 1. Fatwa tu tak boleh pakai dah. Surgeon tak boleh kata, saya mudarat. Mudarat sebab apa?
Saya terlibat dalam operation. Operation tu penting kepada ketika itu. Tak, bukan penting pada ketika itu. Tapi schedule hospital pergi letak pukul 1. Tak, hang kena berhenti kerja. No, tak ada option. Ini bukan mudarat. Ini dia pilih untuk letak pada schedule tu dan hang terlibat. Jangan bagi alasan. Saya kena jamak tiap-tiap hari lah Ustaz. Pasal apa jamak tiap-tiap hari? Saya kerja sebagai doktor, sebagai contoh, pakar bedah. Memang mudarat. Operation start pukul 1, habis pukul 5. Zuhur akan terlepas. Kecemasan punya operation kau? Tak, bukan kecemasan. Schedule hospital macam tu. Hang kena berhenti kerja. Dia beza Dengan emergency surgeon yang tiba-tiba dia nak pergi semayang, datang patient, dia kena terlibat dengan prosedur tu, dia tak boleh solat sampai waktu zuhur habis. Hujung asar baru dia solat. Itu lain. Ini dalam bab menyelamatkan nyawa, dia selamatkan nyawa. Kalau nak habis waktu asar sampai nak maghrib, tak ada pilihan lain. Melainkan dia kena solat juga dalam keadaan berdiri. Dia boleh solat berdiri. Tak boleh rokok, sujud, nak kena buat kerja. Dia boleh buat. Ini sekali-sekala. Jangan take thing for granted lah. Tak kira lah hang kerja apa pun. Hang surgeon ke, hang tukang masak ke, hang kerja hotel cuci pinggan ke, apa sekalipun. Kalau itu menjadi kebiasaan, tiap-tiap hari dia nak jamak je, tak boleh. Tapi kalau ada keperluan terdesak yang menyebabkan dia perlu jamak pada ketika itu, ada ulama yang mengamalkan hadis ini. Jadi itu sedikit sebanyak tentang hadis ni. Berbalik kepada soalan tadi, bila boleh start jamak? Ini last lah kira. Ada fatwa daripada Sayyidina Ali yang menunjukkan, Abdul Razak riwayatkan dalam musannaf dia, yang dia mula jamak ketika dia telah pun niat safar di kediaman dia. Sebelum keluar bermusafir dan niat safar, itu dikira telah pun bermula niat untuk bermusafir, boleh jamak dan juga qasar. Tetapi pandangan majoriti para sahabat dan dipilih oleh majoriti mazhab adalah tak. Ibadat tak dikira berdasarkan kita nak buat. Kita nak buat tu sekadar niat. Tetapi perbuatan itu dikira apabila kita masuk dalam perbuatan itu. Bila kita dinamakan musafir, kita belum dinamakan musafir bila kita duduk dalam kepala kita. Esok pagi lepas subuh aku nak pergi mana-mana tempat. Belum musafir lagi. Saat lagi setengah jam aku nak jalan pergi sana. Belum musafir. Musafir apabila kita telah pun memulakan perjalanan. Jadi pandangan yang dipilih oleh kebanyakan mazhab adalah apabila kita keluar daripada penempatan kita. Kalau istilah-istilah fiqh mereka sebut, tak nampak dah bumbung rumah kampung terakhir kita tu lah. Kampung kita keluar, tak nampak dah bumbung rumah. Ketika itu kita boleh jamak dan juga kita boleh qasar. Jadi kalau duduk Wakra, bawah sikit sampai airport, okey, tu dah kira keluarlah daripada kawasan perumahan dia. Duduk Doha, atas sikit sampai dekat Al-Wa'ab ke apa, dah keluar daripada kampung dia, dia boleh start qasar. Tapi di rumah dia, majoriti ulama' berpandangan, itu belum musafir lagi. Wallahu a'lam.